Assalamualaikum. Hotel baru ni dek? Betul Ustaz. Oh. Ada booking tadi? Ada request kata satu kata King. City Plaza Hotel and Suite. Malaysia. Okay, kita dah sampai satu hotel ya. Pada Terengganu. Sekarang kita nak check in City Plaza Hotel and Suite. Yang nampak baru lah musik. Dia boleh cakap tingkat rendah. Tingkat rendah. Ha, kalau ada lah. Kalau tak ada tak apa. Kita bagi tingkat 2 saja boleh rendah. Satu kata Queen eh. Satu kata. Okey. So anything you want to do the press the button. Kita buat kereta tu. Ada bawa motor bike CFA 6829. How about the check-out? Our check-out is at if we want to check out box, they will Yes, we are going for hours. Thank you. Dia pun tak masuk dengan breakfast. Okey, Add on Mak. untuk breakfast tak? Ha? Add on untuk Tak payah. Sebab nak pergi makan nasi dagang tu. Kalau add on boleh kemudian kan? Tak boleh. Ni kita tengah check in. Nanti kita akan tengok bilik dia macam mana eh. Nantikan guys. Okey, kita dah masuk dalam. Sinki apa? Ha? Sinki tempat cuci belakang. Kita jumpa apa guys? Satu hotel yang baru 2 tahun, bersih dan wangi, iaitu hotel City Plaza Hotel and Suite. Dapat satu kata King. Harga bawah 200 lebih je semalam sebab peak season. Kalau bukan peak season, harga dia bawah 200. Okey, mula-mula biasalah. Kita tengoklah bilik air walaupun orang dah jemur ke. Kita tengok. Tu shower dia. Rasanya air dia ni kuat. Ada 2 pilihan shower. Ada 2 pilihan mandi hujan, tu tanda duduk. Dia berkonsepkan moden, tak ada takungan tempat mandi itulah. Tak mandi. Okey. Itu keluasan bilik dia, kita tengok keluasan bilik dia. Meja dia satu, taklah luas sangat. Padanlah dengan harga Kuala Terengganu bye. Itu pemandangan luar. Hotel baru 2 tahun. Tanya betul tadi adik tadi. Hotel apa dia? Nama dia guys, City Plaza Hotel and Suite. Baru lagi. Ya, baru lagi. Kita rasa empuk katil dia tak. Sebab juru kamera dah tak sabar. Dia bagi TV macam biasa. Kemudian ada deposit box, ada peti ais. Atas ada almari lagi. Okey. Okey. Tu dah kita dah gantung baju. Biasa, style saya yang terbaru. Saya akan rasa keempukan tilam. Oh. Okey guys. Aircon pun sejuk. Apa lagi mau? Ha? Okey, yang dah mengikuti channel saya,
Tolong like, komen dan subscribe ya. Datanglah ke sini. Tanda kiblat pun ada dia bagi tu. Tu langsir dia, tempat gantung baju ada. Dan nak highlight sini, hotel ni dia banyak tempat gantung baju dia disediakan. Itu untuk jaket kaki rat. Lepas tu di sana dia ada lagi. Ada 2 tempat gantung baju. Jadi tu kelebihan. Betul-betul di tengah bandar Kuala Terengganu. DJ. DJI ke DJ nah. Hotel baru. City Plaza ya. City Plaza Hotel and Suite, bukan DJ. Okay, jumpa lagi guys. Bye-bye.